Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman rakan-rakan, aku berada dekat kereta yang paling popular dalam kategori Proton, guys. Ini adalah Proton Saga model sekarang paling tinggi speknya adalah Premium S. Apakah Premium S? Premium S dia cuma ada dua benda yang paling besar, iaitu push start button dan leather seat. Guys, yang ni harga baru, barang diingat RM46,000, guys. Maka aku rasa ramai yang nak macam ni tetapi nak harga bawah RM30,000, guys. Bawah RM30,000. Macam mana aku nak buat ni? Aku kepek juga ni. Aku kepek juga. Pulak dah. Guys, aku berada dekat kereta yang akan aku bagi harga bawah RM30,000. Sesungguhnya saya dah janji kepada kamu, saya akan turunkan harga mungkin RM5,000, guys. Sebelum tu guys, jom kita tengok. Ini adalah top 10 Malaysia yang tahun lepas 2024. Maka Proton Saga ada kat mana? Ni. Menata kalau merah ni. Menata kalau merah ni. Nombor 4 guys, terjual RM69,745. Nombor 4 guys. Berbaloi guys. Maka yang itu adalah yang sana, yang baru. RM46,000. Harga kereta yang saya akan bagi sama ada depan dan belakang semuanya hampir sama. Premium, cuma S dia tak ada. Dia tak ada push start button, dia tidak ada leather seat sahaja. Maka berapakah harga yang akan saya bagi kepada kamu? Jom kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi ke. Berapakah harganya guys? Kejap. Proton Saga yang ni premium auto 2019. Maknanya keluar model ni yang menjadi inspirasi kepada kereta tu terjual nombor 4 dalam Malaysia. Harga dulu. RM29,000 guys. 900. Bam. RM29,900. Saya nak tanya tu, Abang Azhar tu, dengan Abang Jo, RM3,000 duit mukanya. Boleh Abang Jo. RM3,000 duit mukanya. Loan akan menjadi RM27,000 guys. Guys, interest RM27,000 dengan saya guys 3.3. Macam kau beli tempat lain kereta baru guys. Maka bulanan untuk kereta ini adalah 330 guys. 330. Guys, features yang pertama kalau kau nak beli barang kereta tu comel ke, cantik ke, kita tengok dulu guys. Daripada belakang dengan sana sama guys, cuma dia ni colouring sikit hitam. Yang bawah ni dia dah hitam. Dia tidak ada look sinar tu guys. Dia tak ada. Kau tengok betul-betul, kau duduk situ. Kau tengok daripada jauh guys. Cantiknya model dulu. Ni ada benda ni guys. Mahal guys. Proton tak nak buat. Mahal. Keren tu. Daripada belakang, yang ni lebih menawan walaupun dia sudah menhujan. Dan kita tengok daripada lirik yang sama pun keretanya hampir sama. Sport rim yang hampir sama dua tutup dan keluasan di dalam pun hampir sama. Bulanan yang berbeza. Yang ni RM330. Yang sana mungkin RM550. Bezanya RM200. Besar juga guys. Yang ni guys, jangan bimbang. Kalau tidak ada waranti, saya akan cuba dapatkan warantinya guys. Daripada depan, sama guys. Yang ni pun sama, yang ni pun sama. Sama. Walaupun tahun yang 2019. Tetapi bulanannya adalah RM220 biasa guys. Maka, apa lagi guys? WhatsApp dulu kepada saya. IC lesen depan belakang. Payslip car yang bergaji RM2,200 ke atas. Dan EPS statement kepada 012340 0034. Pilihan hati lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda, keduanya cantik mempersona.